Bukan kebetulan bunga melur putih menjadi kegemaran ramai pencinta bunga. Ramai yang menanamnya bukan sekadar kerana cantik, tetapi kerana 3 sebab utama ini. Sebab 1, keindahan dan haruman yang suci bunga melur bukan sahaja cantik dan elegan, malah harumannya lembut dan semula jadi. Semakin lama dihidu, semakin menenangkan, menjadikan rumah terasa lebih lembut dan hidup. Sebab 2, ruang hidup dan kualiti tidur lebih baik. Hanya 1 pasu di tepi tingkap atau balkoni sudah cukup untuk mengurangkan rasa sesak. Harumannya membantu minda lebih tenang, memudahkan anda berehat dan tidur lena. Sebab 3, akrab dan dekat dengan kehidupan. Daripada teh melur hingga hiasan rumah, bunga ini sinonim dengan kesederhanaan, kesucian dan ketenangan. Tidak berlebihan, tidak asing, bunga yang ringkas tetapi membawa rasa damai yang berpanjangan. Jika anda mencari bunga yang cantik, harum dan memberi ketenangan kepada keluarga, bermula dengan benih bunga melur adalah pilihan yang sangat berbaloi. Setiap pek disertakan panduan penanaman lengkap. Hanya RM7 setiap pek dan keindahannya akan anda rasai dalam masa 1 bulan sahaja. Sekarang adalah masa terbaik untuk mula menanam. Percayalah, anda pasti akan jatuh cinta dengan bunga ini.